Okay, sebenarnya nak cut sugar ni susah. Dia macam dadah tau. We are crave for it. Tak percaya, cuba komen sikit kawan-kawan yang dah cuba untuk cut sugar. Yang berjaya ke tidak? Okay, kalau perasan banyak je alternatif untuk kita gantikan craving terhadap sugar tu. As for example, banyaknya air-air yang dekat sini yang dia letak zero added sugar. Tapi kita still boleh dapat craving sugar tu sendiri. Okay, contohnya kat sini kita ada banyak yang zero calorie, zero sugar. For example, this one, dia ganti kita punya sugar dengan sucralose. So, this is the thing yang I kata, cari pengganti you punya sugar. So, kita kena pandai, kita kena trick sikit kita punya otak ni supaya dia craving untuk sugar. Kita tak boleh tak bagi terus. But, this is alternative. So, sugar harian masih lagi perlu. Air yang banyak pun perlu. Cuma berpada-pada. So, intake sugar tu perlu ada untuk kita punya tenaga harian. But, kena berpada-pada. Okay, sebagai contoh, our cameraman kat sini pun dalam proses untuk cut dia punya sugar. Mungkin hari ni dia ambil, mungkin esok dia lupa. So, apa pentingnya cut sugar ni untuk kesihatan lelaki? Jangan lupa like, follow dan share, and I akan share lagi part 2 next time.